Dan saya terus mempersilakan panelis kita yang pertama iaitu Profesor Abdul Aziz Bari untuk mungkin memulakan topik perbincangan kita pada malam ini. Sebenarnya kalau ikutkan soalan, saya suka nak minta Prof Aziz Bari untuk mengulas sedikit tentang bagaimana yang dinyatakan oleh Prof Goh Keng Kim yang baru-baru ini ditemu ramah oleh Berita Harian. Beliau mengatakan Malaysia ini negara berdaulat sejak dulu lagi dan British ini datang sebagai seolah-olah eksekutif sahaja yang melaksanakan pentadbiran. Mungkin boleh sentuh sikit, Prof boleh sentuh dan juga terus kepada apa-apa isu yang berkaitan dengan Mat Indra ini yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan dalam. Jadi segala hormatnya, Mat Indra mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya muliakan rakan baik saya, Saudara Syamil Rais. Tamunya saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya pada malam ini. Ingin saya nak menyebutkan bahawa walaupun saya bertugas di UIA Gombak, malam ini saya tidak bercakap di atas kapasiti saya sebagai seorang kaki tangan universiti, tetapi sebagai seorang fellow kanan ideas, ya, sebuah badan pemikir bebas yang saya fikir sangat committed dengan apa yang kita wacanakan malam ini, ya. Dan saya harap saya tidak akan dilihat seperti Profesor Goh Keng Kim. Saya hormati beliau, saya perlu katakan. Cuma saya tidak mau dilihat sebagai orang yang nak cakap semua benda, ya. Nak cakap soal perlembagaan, soal politik, soal sejarah dan sebagainya. Malam ini saya dimaklumkan oleh saudara penganjur bahawa walaupun kita ramai profesor sejarah, ya, pencerah sejarah di negara kita, tak ramai, tak ada yang sanggup ke depan. Jadi saya dengan kata lain macam akal malam ini, tak ada rotan akal mengguna, ya. Dan sebenarnya juga saya juga merasa sedih oleh kerana isu ini kalau di tempat lain dia akan menjadi suatu debat yang begitu baik, ya. Dan malam ini di negara kita ini persatuan sejarah semuanya di bawah tunjuk mereka. Kalau tak silap saya, persatuan sejarah Malaysia itu penaungnya ialah Perdana Menteri, ya. Dan di negeri pun persatuan sejarah masih lagi bergantung kepada mereka. Ini yang menjadi masalah kepada kita sekalian. Baik, saya nak menyebutkan apa yang kebetulan saya pun dah memang kira-kira nak menghurai atau nak menyentuh apa yang disebut oleh Profesor Goh Keng Kim mengenai soal status jajahan negara kita, ya. Saya rasa apa yang disebut oleh beliau itu diambil dari tisi saya sendiri, dan saya rasa beliau mula menyebut kali itu selepas saya tunjukkan tisi saya lebih kurang dalam tahun awal 96, tak silap saya. Jadi, tetapi sebenarnya tisi ini boleh digunakan ataupun apa yang dikatakan sebagai status negara berdaulat itu digunakan untuk mengajukan, untuk mengemukakan pelbagai jenis juri, ya. Cuma yang menyedihkan apa yang disebut oleh Profesor Kuat, ya, memang betul dari segi undang-undang Malaysia ataupun negeri atau yang merupakan gabungan kepada negeri-negeri Melayu tidak pernah jajah. Oleh kerana dari segi undang-undang Malaysia adalah apa yang disebut sebagai negara lindungan atau protected states, ya. Dalam sabuk yang benar. Teruskan, ya. Jadi walaupun status kita bukan negara berdaulat, tetapi tidak bermakna bahawa negara kita ini ataupun raja-raja Melayu kita itu bebas sebebas-bebas. Itu hanya status undang-undang sahaja, ya. Dan kalau kita baca buku-buku sejarah pun, mereka mengatakan bahawa walaupun negeri-negeri Melayu itu bukan negeri jajahan, ya, hanya Pulau Pinang dan Melaka sahaja waktu itu yang merupakan jajahan koloni, ya. Tetapi sebenarnya segala keputusan, dan kalau kita baca beberapa catatan bekas-bekas pegawai MCS sendiri, hatta dalam soal agama sendiri pun dipantau oleh pihak British. Ada satu buku yang menyebutkan, yang merupakan memoir seorang pegawai kanan British di Perak waktu itu, bagaimana Raja Muda Perak waktu itu diberikan lecture, ya, on prerogative, royal prerogative, ya. Beliau waktu itu hendak mengadakan satu peraturan untuk mendenda orang yang tidak pergi sembahyang jemaat, tetapi tak dibenarkan oleh Sir Andrew Clark waktu itu.
Jadi saya nak sebutkan di sini bahawa walaupun di undang-undang negeri Melayu itu bukan tanah jajahan, ya, negeri yang berdaulat, tetapi dia bukanlah sebebas ataupun seberdaulat Malaysia sekarang. Jadi ini saya nak sebutkan untuk menyanggah hujah yang dibawa oleh apa itu Profesor Teo Keng Kim. Sebab kenyataannya hakikatnya adalah bahawa pegawai-pegawai waktu itu, termasuk pegawai MCS dan juga polis, belum polis diraja cuma diberikan nama diraja tahun 68 setelah merdeka. Jadi mereka itulah merupakan pegawai-pegawai ataupun kaki tangan British, ya. Dan kita juga harus ingat bahawa apabila kerajaan Uthmaniyah, ya, dijatuhkan atau dihancurkan oleh British dan sekutu-sekutunya pada tahun 1924, raja-raja Melayu dipaksa untuk memberikan pengiktirafan kepada kejatuhan itu. Jadi saya nak menunjukkan bahawa negeri-negeri Melayu waktu walaupun dari segi statusnya merdeka, ya, ataupun tidak terjajah sebagaimana Pulau Pinang dan Melaka, mereka tidaklah sebebas sebagaimana yang kita bayangkan hari ini. Jadi kalau nak sebut bahawa British hanya setakat datang sebagai kuasa eksekutif yang menjalankan keadaan, tak betul lah sebenarnya, ya, tak betul, ya. Jadi itu yang saya nak jelaskan mengenai kedudukan tanah Melayu, ya, yang saya kan dijadikan sebagai red herring, ya, untuk menyelewengkan, untuk melarikan kita daripada isu yang sebenar. Apapun tuan-tuan dan puan sekalian, saya kadang merasa pelik dengan sikap media hari ini, kerajaan keadaan sekarang. Oleh kerana sebenarnya kalau kita masih ingat lagi pada tahun 89, ya, tahun 89 kerajaan persekutuan, ya, mengadakan perjanjian official truce dengan pihak PKM. Wakil kerajaan waktu itu ialah KSQ, Kementerian Dalam Negeri, Datuk Puan Siti Abdul Rahman, kemudian Panglima Angkatan Tentera Jeneral Syed Ali, dan Ketua Polis Negara Tan Sri Hanim Omar. Waktu itu 3 orang mewakili kerajaan menandatangani suatu perjanjian dengan PKN yang meletakkan senjata, ya. Dan saya rasa telah pun dicatat dengan baik bagaimana sebahagian dari pemimpin PKN dibawa menghadap Sultan Perak, tak salah, ya. Jadi kata lain, ada semacam pengiktirafan, tacit approval daripada Government of Malaysia kepada PKM. Jadi apa yang berlaku sekarang ni bising-bising tentang komunis ini, ya? Memanglah daripada segi itu memang saya rasa pelik juga sebab mahkamah 2 tahun yang lalu menolak permohonan daripada Ong Bon Hua ataupun Chin Peng, ya, yang hendak meminta supaya status ataupun taraf kewarganegaraan beliau itu diiktiraf. Yang malangnya, ya, ini mahkamah tak logik juga. Dia kata terpulang kepada Chin Peng ini untuk menunjukkan bukti bahawa dia adalah warga negara dengan menunjukkan segala macam papers, maksudnya surat beranak dia apa semua lah. Orang dibunuh, dikejar oleh pihak British. Macam mana nak boleh keluarkan, boleh tunjukkan surat beranak dia? Hal juga kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam kes sodomi itu yang pelik, sebab ada lagi kes-kes yang pelik ada di mahkamah selama ini. Jadi saya nak katakan sepatutnya dengan adanya perjanjian tahun 89 itu sepatutnya tidak berlaku ataupun Chin Peng tidak harus ditolak ataupun diberikan masalah apabila nak balik, ya. Beritahu cukup kalau Chin Peng boleh kemukakan bahawa dia lahir di Setiawan, ya, dengan segala dia kawan dia, itu cukuplah, ya. Ini kadang-kadang jadi itu pada saya yang menyebabkan peliknya sikap kerajaan kita terhadap apa yang mereka katakan komunis. Tetapi sikap flip-flop ini, flip-flop atau Kelantan ini memang sudah menjadi trademark, ya. Apa tak pernah understand. Sebab itu kalau kita perhatikan, ya, di satu ketika mereka mengatakan bahawa ada orang di Malaysia yang nak mengkristiankan negara Malaysia. Tapi tak sebenarnya selesai itu PM terbang ke Vatikan jumpa dengan Pope. Ini satu perkara yang pelik, ya. Jadi berbalik pada isu jajahan ataupun isu zaman British, tak usah diputar pelik lah. Sebab sebenarnya British mentadbirkan tanah Melayu waktu itu, negeri Melayu, bukan dengan undang-undang sebenarnya, ya. Mengapa Mahathir memberontak dan membunuh Bush? Karena mereka merasakan bahawa orang Melayu, termasuk raja-raja yang telah pun ditipu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam buku-buku sejarah pun, pada akhirnya mereka mengatakan bahawa otoriti ataupun kontrol yang dikenakan pihak British kepada
negeri luar Melayu itu bukan melalui perjanjian Pampus sebenarnya, tapi menggunakan kekerasan, ya. Apa yang diterap kepada Tok Janggut, ya, kepada Abdul Rahman Limau dan sebagainya, itu sebenarnya yang menyebabkan, yang membolehkan British mengawal ataupun memaksa negeri Melayu. Bukan undang-undang, bukan perjanjian, itu hanya merupakan smoke screen semata-mata. Itu memang perselisihan. Saya fikir inilah yang saya rasa saya nak jelaskan pada malam ini. Cuma walaupun saya melihat bahawa isu ini boleh menjadikan satu isu yang melonjakkan kedudukan Saudara Muhammad khususnya dan PAS dalam persada politik Malaysia, tapi saya bimbang dalam tempoh terdekat ini mereka akan terus mencuri, dan ya, kita sudah diberi maklumkan bahawa lebih 2 juta orang telah pun diputihkan, ya. Jadi dengan adanya isu-isu ini yang merupakan red herring kepada isu yang besar itu, mereka boleh membuat apa benda yang saya rasa mungkin boleh menyelamatkan mereka. Jadi walaupun dari segi jangka panjang mungkin isu ini baik daripada segi nak apa yang dikatakan menulis semula sejarah. Saya tidak setuju nak menulis semula sejarah, oleh kerana sejarah tak perlu ditulis semula, ya. Apa yang berlaku ataupun apa yang kita harus kita harus janjikan adalah bahawa dengan pentadbiran yang baru, ya, kebebasan itu kita akan jamin. Jadi terpulang pada ahli sejarah untuk kemukakan hasil penyelidikan mereka, terpulang pada ahli sejarah untuk mengemukakan perspektif mereka, tidak seperti hari ini. Kalau nak keluar dengan RTM, mesti kata bahawa Mat Indra itu pemberontak, ya. Pada saya dari segi undang, beberapa hari ini telah pun dibuktikan dengan begitu banyak bukti, begitu banyak testimoni daripada keluarga dan rakan-rakan dia bahawa Mat Indra adalah seorang nasionalis. Dan setakat ini saya belum mendengar jawapan yang tegas, ya, yang konkret, yang jitu dari pihak berkenaan untuk menafikan apa yang disebutkan oleh mereka yang berkenaan itu. Jadi saya rasa ini sudah memadai untuk mengukuhkan atau untuk menyatakan bahawa Mat Indra itu sebenarnya adalah seorang nasionalis dan bukan seorang pemberontak ataupun komunis seperti bagaimana yang didakwa oleh mereka. Terima kasih. Mana tak, saya pun tak tahu. Okey, saya akan persilakan terus panelis yang kedua, Isham, untuk melontarkan apa yang dirasakan nak bercakap pada malam ini tentang isu Mat Indra ini. Silakan. Assalamualaikum Saudara Azbari, Profesor Azbari, Saudara Mat Sabu, saudara-saudara kawan-kawan, selamat Hari Raya. Siapa tak makan tapai Hari Raya rugi. Begini ya. Saya ini sebenarnya anak mahasiswa sejarah. Percubaan saya untuk mengambil ijazah di Universiti Melaya adalah anak mahasiswa sejarah, Fakulti Sejarah. Dan saya masih ingat lagi Profesor Koh Keng Kin itu, ketika dia menulis PhD dia, saya yang membacakan tesis PhD dia tentang perjuangan nasionalisme di Kelantan. Dan saya juga ingat pada hari Rabu ketika perjuangan 1974, gerakan anak-anak mahasiswa bergerak menokong perjuangan rakyat Baling. Salah seorang daripada tenaga akademik yang saya jemput untuk berucap di Dewan Tengku Chancellor pada malam itu ialah Koh Keng Kin. Saya kenali dan seorang profesor dari Amerika. Profesor dari Amerika itu law faculty. Dia telah membawakan satu canister tear gas dan dia hanya bercakap, I'm from Americans, I'm from law faculty, and this is the same canister tear gas that have been used in Vietnam. Petang tu, Special Branch datang, deported 24 hours. Saya Hussein Ali, dia berkata, satu hari nanti di utara ini akan timbul Melayu Kong. Seperti di Vietnam ada Vietcong. Kena 7 tahun. Profesor Koh Keng Kin, saya tak ingat apa dia cakap. Tapi dia selamat, artinya dia kalau French kata kamsi kamsa, like this, like that. Neither here nor there. Ini profesor saya, Head of Department University Faculty Universiti Melaya.
Kalau saya betul serius sebagai ahli akademi, saya mencadangkan supaya profesor dia ditarik balik kerana dia mengatakan Mat Indra ini tidak dilahirkan di Malaysia. That is a criminal offence. Kalau saudara daripada Universiti Oxford atau Cambridge, you have been taken out of your professorship once and for all. You will be denied your professorship because making such a stupid blunder di tangan. Tetapi di Malaysia ini selama 54 tahun profesor-profesor kangkung dan kongkang telah memperbodohkan rakyat. Jadi sekarang ini saya nak masuk berani. Memang saya bukan orang politik, tapi saya ingin buat politik. Saya terangkan kepada saudara sekali in a public forum, tujuan saya bercakap, tujuan saya menulis satu saja. Saya ingin menjatuhkan United Malay National Organisation. Ini jelas. Kenapa saya ingin menjatuhkan mereka? Saya tak peduli. Ada mereka rasuah ke ambil tanah, saya tak peduli. Itu is not for me, it's not my prerogative. They can go to hell with that. Saya marah pada United Malay National Organisation ini satu saja, kerana dia membodoh-bodohkan orang Melayu. Inilah, this is crime. This is a criminal offence of the first order. Inilah jenayah yang dilakukan oleh United Malay National Organisation. Nama pun tak tulis, Melayu kan? Cakap ketuanan Melayu. Cuba tanya budak-budak UMNO tu, kenapa nama kau United Malay National Organisation? Dia tukarlah. Cakap ketuanan Melayu, oh hidup Melayu. Nama apa orang putih? Okay. Now we come to the satu yang serius ya. Tentang pensejarahan. Pensejarahan ini, sejarah itu sendiri, kalau saudara mengkaji the philosophy of history, sejarah filosofi dan sejarah history, sejarah itu sendiri memiliki pensejarahannya. The history itself has its own history. The events itself has its own events that promulgated the arrival of that particular event. Detik-detik sejarah itu juga melahirkan pensejarahan sendiri. Ini fakta sejarah. Okey. Sama ada, tajuk kita sama ada Mat Indra ini perjuang nasionalis atau pengkhianat. Saya persoalan itu rasa saya tidak timbul. Persoalan itu bahkan saya baca merasa bertas kot. Persoalan itu sama ada Mat Indra ini pejuang kemerdekaan ataupun pengkhianat. Ini sama lah, tanya sama ada Rosmah itu janda ke nak dara. What a silly question to ask. And you are asking me of all the person tentang Mat Indra sama ada dia pejuang. Of course, Mat Indra ini adalah pejuang nasionalis. Okey, dah jelas kan? Dah jelas. Jadi tak perlu ditimbulkan persoalan tu okey. Di mana letaknya Mat Indra ni? Saya tahu Profesor Aziz Bari, Profesor Mat Sabu, parti politik. Mereka ini gentar apabila diasosiasikan dengan komunis. Mereka takut kalau kan, oh dia ni pejuang nasionalis tapi tak komunis. Jadi no, Mat Indra adalah aktivis Angkatan Pemuda Insaf. Dia adalah KMN. Dia adalah ahli PKN. Bas, that is clear. Kita tidak perlu takut-takut dengan fakta sejarah. Kenapa kita perlu takut mengatakan Mat Indra, oh dia macam ni, dia macam tu? Kenapa? Ini kerana begitu lama sekali kita telah dimainkan oleh perang dingin, the Cold War. Sebenarnya di negara kita ini orang terlalu takut kepada konsep komunis ni. Tanya orang, apa pasal kau takut komunis? Tak adalah takutlah komunis, aku benci komunis. Benci pasal? Bencilah, tak benci. Saya tidak dapat menerima hujah ini.
Sebagai seorang insan, saya tidak dapat mengucap saya benci komunis kerana saya benci-benci. Di Malaysia ini begitu lama sekali kita telah dimomok-momokkan dengan komunis, bahawa dia ni komunis, sikit-sikit komunis, sikit-sikit dia komunis. Let me tell you, manusia di dalam dunia ini dilahirkan semuanya komunis, dan kemudian dia juga mati sebagai komunis. Kerana komunis itu dia tidak percaya pada private property. Apabila kamu lahir, you do not have private property. Apabila kamu mati juga, kamu doesn't have private property. That's the end of you. So what is the big deal? Saudara-saudari ditakut-takutkan oleh United Malay National Organization tentang komunis ini, saudara tak? Seperti juga saudara takut pada hantu. Jangan takut. You do not, should not fear. Jangan takut kepada ketakutan itu. The time has come to break the hegemony and accept that bahawasanya perjuangan kemerdekaan tanah Melayu ini juga adalah perjuangan bersenjata. What is the big deal about that? Tak percaya, pergi tengok. Tak percaya, pergi tengok kubur-kubur Mat Saleh bersepak-sepak. Dia mati kenapa ni? Penyakit Aedes. Okey. Okey. Sekarang ini selama 54 tahun ini kita ditakut-takutkan bahawa kita takut-takut bahawa kita tidak boleh menerima komunis ni. Jadi semua orang takut. Saya lihat Mat Sabu pun takut, saya lihat parti PKR pun takut. Oh, dia ni nasionalis, dia ni perjuang, dia ni Islam. Tidak. That is not the question. The question is that is jelas. Dia pemimpin. Dan lagi satu saya nak katakan sini, saudara-saudari, jangan takut. The time has come for you to liberate yourself. Masanya telah tiba untuk kita membebaskan diri kita dari ketakutan ini. John Lennon tu parti komunis lah. Dia rock and roll juga. Okey, Syah, sebenarnya lagi. Picasso tu pun ahli parti komunis juga. Lukisan dia masih lagi dikaji seperti di museum. So what is the big deal? George Hapas tu komunis juga. What is the big deal? Di tanah Melayu ini kita ditakut-takutkan oleh United Malay National Organization. Time. Sekejap lagi. Okey. Sekarang ini saya katakan tentang agenda Bukit Kepung. Bukit Kepung ini untuk United Malay National Organization, inilah kiblat perjuangan dia. Setiap tahun bulan Ogos, saya telah perhatikan bahawasanya mereka akan menunjukkan bahawa perjuangan ini adalah perjuangan bahawa mereka ini berjuang untuk kemerdekaan. Yang berjuang mengangkat senjata itu adalah Parti Komunis Melayu. United Malay National Organization menentang orang yang menentang British. That is history. Tak masuk dalam kepala saudara-saudara ni ke? Aku lawan British, kau lawan aku. Siapa dia pengkhianat sini? Okey. Satu lagi perkara detik sejarah. KMN, Kesatuan Melayu Muda, ditubuhkan 1938. United Malay National Organization ditubuhkan 1946. Tak percaya, tanya Tengku Razali. Parti dia nama Parti 46. Saya bukan itu betul. Tengku Razali hidup lagi dekat dalam parti, tanya dah. Pak Engku, betul ke UMNO ditubuh 1946? Betul kata. Tanya rakyat. Kemudian tanya Rais Yatin juga. Dia tu PDPS 1946. Ini adalah fakta sekarang. Satu perkara lagi, kenapa hari ini United Malay National Organization dan utusan Melayu bergila-gila sangat kerana kiblat dia Bukit Kepung telah pecah. Hegemoni pembohongan dia telah pecah. Pecah pertama ialah Bukit Kepung, serangan Bukit Kepung ini berlaku pada 23 Februari 1950. 1950, Baba. Baba, 1950 negara ni dah British lagi lah. Kerana itu petang ni, Ketua Penerangan UMNO dah bercakap, sebenarnya Baba, askar tu askar kerajaan Johor. Ya Allah, Johor dah merdeka lebih awal.
Gila ni ada macam-macam lah. Tapi tak adalah gila membohong seperti United Malay National Organisation. Kenapa tidak menerima hakikat bahawasanya sajan, Tok Sajan yang dalam balai rumah pasung tu ialah Mat Saleh? Tak percaya? Cerita bukan orang Melayu. Jadi yang seperti kata Mat Sabu tu, bendera tu yang tercacat tinggi tu bendera Union Jack. Dan lagu yang dinyanyinya tu bukan lagu Terang Bulan. Belum nyanyi lagu Terang Bulan lagi. Macam God Save the Queen. Masa tu Queen cus lah kan. Okey. Sekarang saya jelas. Jadi sekarang ini, kerana itu mereka assault, mereka menyerang Mat Sabu, menyerang sesiapa saja yang berani. Kerana hegemoni Bukit Kepong ini telah hancur berderai-derai. The United Malay National Organisation, struktur dia, kiblat dia telah runtuh. Kerana orang tidak yakin lagi kepada pembohongan demi pembohongan. Pembohongan mengatakan the British, dia dah lari larau sekarang. Oh, dia kata memang nasionalis tapi dia komunis. So what's the problem is komunis? Oh, katanya ini dia dah askar ni, dah askar ni, askar daripada Johor pula. Jadi ini semua ini perang. Apa yang telah berlaku ini, saudara-saudari, selama sebulan ini saya telah berkempen. Di dalam penulisan saya telah declare kalau pada Mei 14 Mei adalah hari Nakba untuk rakyat Palestin, kerana hari itu adalah hari di mana Israel telah ditubuhkan pada tahun 1948. Untuk kita 31 Ogos ini ialah hari malapetaka apabila United Malay National Organisation telah dinaikkan tahta oleh British. Itu kempen saya. Setengah daripada kempen saya ini telah berjaya kerana tiba-tiba telah pecah cerita Mak Indra ini. Sekarang ini telah dibincangkan bahawanya siapa. Sekarang ini United Malay National Organisation telah gelabah. Yang paling gelabah sekali rasa saya ialah tak ada orang lain, ialah siapa lagi kan? Muhyiddin Yassin lah. Adik dia pula kena cerita jatuh cinta orang dengan this is big problem. Dia senyap tak cakap. Big problem. Saudara-saudari sekalian, ada satu perkara sebelum saya akhir di sini tentang perkara ini. Ramai orang berterima kasih kepada Mat Sabu kerana telah membukakan wacana tentang mereka ini. Kita juga harus berterima kasih kepada Sabu kerana untuk pertama kalinya orang telah membincangkan Mat Indra. Mat Indra ini untuk pertama kalinya telah membocorkan bahawa di dalam gerakan gerila itu ada orang Melayu. Nombor dua, bukan saja dia orang Melayu, ia juga seorang ustaz yang ada agama. Jadi komunis yang ditokmah-tokmahkan tak ada agama ini sebenarnya ada orang beragama. Dan salah satu daripada yang dibawa oleh pejuang Mat Indra ini dibuktikan bahawa pembohongan demi pembohongan telah dilakukan oleh United Malay National Organisation ini. Saya harap dalam ni ada 100-200 orang ini, kita keluar dari sini, kita dah dapat pencerahan bahawasanya kita harus menerima hakikat, bahawasanya kita harus merekonstruk kemerdekaan kita. Yang pertama saya cadangkan ialah lagu Terang Bulan diganti. Kedua, bendera Jalur Gemilang itu ditukar. Kita dirikan sebuah negara Malaysia baru di mana rakyatnya hidup maju, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Itu yang dicita-citakan oleh semua bangsa. Terima kasih. Terima kasih.